Atas dunia kalau kita tak pah peperiksaan SPM, kita pergi tengok semua merah. 99999 merah belaka. Maka kita boleh makan tak mi goreng di pertengahan jalan. Boleh tak? Boleh. 2 pinggang. Pasal perah pay. Kita tak pah STP, boleh makan tak char kuih tiaw? Boleh. Orang lain dapat ijazah, kita tak dapat ijazah. Tak berjaya memakai topi biskut jagung. Maknanya tak dapat graduate. Tapi bila kita balik boleh makan nasi goreng. Betul tak? Boleh kahwin pula dengan perempuan yang kita cintai. Faham? Tapi bila kita dah luluh di alam barzah, nampak? Maka beratlah penyakit kita. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an pernah berkata bahwasanya barang siapa yang tidak lepas dengan soal dan fitnah kubur, alam selepas kubur menyusahkan dia. Alam selepas kubur menyusahkan dia. Faham? Alam lepas, siapa yang tak lepas jawab, dia akan susah. Dan padang mahsyar dia akan susah. Lepas di padang mahsyar, dia akan bertambah-tambah susah. Sebab tu kehidupan kita dalam sekarang, 2. Dunia, akhirat. Dunia, akhirat. Carilah dunia di dalam dunia dan carilah akhirat di dalam dunia. Padri-padri Kristian tidak keluar daripada gereja nak bersembahyang dan sebagainya. Tapi akidah mereka salah. Akidah sangat penting. Nampak? Walaupun maknanya mu sembahyang, siapa tak kahwin, sister tidak kahwin, nan tidak kahwin, tapi akidah sudah salah. Sebab tu kita penting sangat learning. Nak belajarlah. Tu obat segala-galanya. Dah.